Seterusnya saya persilakan Yang Berhormat Air Putih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Yang Berhormat Datuk Yang Ketua. Soalan Air Putih, soalan nombor 1. Soalan nombor 1, Yang Berhormat Jabir. Datuk Yang Dipertua, terima kasih Air Putih. Air Putih adalah di antara DON fokus bagi program pengeluaran makanan negeri. Untuk tahun 2026, bagi sektor tanaman makanan, Jabatan Pertanian Terengganu telah menguruskan dan memohon beberapa peruntukan khusus untuk DON Air Putih sahaja. Yang pertama untuk projek pembangunan tanaman kelapa di Kampung Banggul, Palu Jenan dan juga Kampung Bukit Besar yang melibatkan seramai 37 orang peserta dengan keluasan 19.3 hektar melibatkan kos 68,951. Yang kedua projek sayur-sayuran fokus kepada cili yang memberi fokus kepada golongan sasar B40 di Kampung Olon Binjai dan Kampung Pengkalan Binjai melibatkan 6 orang peserta seluas 2.8 hektar dengan kos 85,831. Yang ketiga, peningkatan infrastruktur dan juga sistem pengairan dan saliran di Taman Kekal Pengeluaran Makanan di Palu Jenan seluas 193 hektar dengan kos 1.19 juta. Dan yang terakhir sekali, program perataan sawah 2/8 di skim pengairan Paya Dadun Kemaman dalam DON Air Putih seluas 32 hektar yang melibatkan 19 orang pesawah dengan kos 112,000. Jadi peruntukan keseluruhan bagi tahun 2026 yang dipohon oleh Jabatan Pertanian untuk DON Air Putih ialah 1.954 juta melibatkan seluas 403 hektar yang memberi manfaat kepada 200 orang pengusaha bagi mengusahakan aktiviti tanaman di DON Air Putih. Terima kasih. Ada soalan tambahan? Terima kasih WB Jabir. Soalan tambahan daripada Air Putih, apakah status penambahbaikan sistem saliran di kawasan Paya Padi Pamang? Sila Yang Berhormat Jabir. Untuk makluman Dewan, 2 skim pengairan padi yang ada dalam DON Air Putih ini, satu Paya Paman, satu Paya Dadun. Skim pengairan padi di Paya Paman antara kita fokus untuk menaik taraf sistem pengairan bagi tahun 2025 dengan membina sistem tali air utama yang melibatkan kos RM500,000 supaya kawasan yang sebelum ini bertanam sekali setahun boleh tanam padi 2 kali setahun. Dan alhamdulillah status projek ini telah siap sepenuhnya. Untuk makluman Dewan, sejak daripada tahun 2019, kerajaan negeri telah memperuntukkan sebanyak 1.9 juta bagi menaik taraf sistem pengairan dan infrastruktur di 2 skim pengairan dalam DON Air Putih, Paya Paman dan Paya Dadun. Jadi infrastruktur kerajaan dah buat, kita dah belanjakan banyak peruntukan, orang Kemaman kena rajin-rajinlah buat padi. Kalau tak boleh buat 2 kali setahun, cubalah usaha supaya boleh buat 4 kali dalam masa 2 tahun. Terima kasih.